Okey, saudara saya sekalian, kita ada satu topik yang panas. Saya kira anda jangan ambil ni satu topik yang luar daripada sepatutnya kita cerita dalam dan mendapat ilmu yang lebih, orang kata apa, mampat. Sebab apa, saya nak bagi tahu malam ni ada beberapa statistik yang menakutkan bahawasanya topik ataupun masalah yang kita cerita malam ni adalah masalah kita semua, terutama sekali yang atas pada umur 40 tahun. Saya ulang atas pada umur 40 tahun. Itu tidak bererti yang bawah pada 40 tahun tidak bermasalah. Iaitulah saudara sekalian, masalah mati pucuk. Itu untuk orang lelaki. Satu lagi ialah mati putih ataupun lemah libido untuk wanita. Lelaki pun ada lemah libido juga. Tapi saya nak cerita yang lebih common ataupun yang lebih banyak orang lalui, lelaki dan wanita. The most common problem, yang paling common, yang paling biasa you dengar untuk orang lelaki, dan saya akan bagi statistiknya, ialah masalah ED, erectile dysfunction. Lelaki dahulu dia orang ada masalah, orang panggil erectile dysfunction ataupun mati pucuk. Oh, by the way, apa yang dimaksudkan dengan erectile dysfunction? Maksudnya apa dia? Tidak mampu dan tidak boleh menahan zakarnya keras sehingga ke habis permainan, maksudnya keintiman ataupun bersekali dengan sexual intercourse untuk memasuki vagina. Jadi maksudnya penis tu tak boleh dan tak mampu masuk vagina, ataupun kalau boleh masuk tak boleh sampai habis sehingga akan mendapat orgasma. Faham tak faham ni? Dia ada banyak jenis ED ni, erectile dysfunction. Mati pucuk tu boleh daripada mati terus, langsung tak mau naik langsung. Itu pun ada, tak semestinya umur 7-80. Ada dah kes-kes umur 4-50 dah mati terus, ada. Itu nak kena betul-betul kita cerita malam ni. Lepas tu ada yang jenis yang bisa bangun, tapi bangunnya sebentar saja. Faham tak? Ada yang bangun lama juga dan keras juga, tapi bila masuk tak sampai. Maksudnya dia tak puas ataupun isterinya tidak puas. Faham tak faham tu? Dan dia sendiri akan frust. Okey? Dan ada setengah orang tu tak sempat masuk lagi sudah pancut. Ini semua masalah erectile dysfunction. Kalau yang 100% dia boleh puas diri dia dan isinya pun puas, dia boleh habis main game yang sama-sama. Kadang-kadang siapa lambat, siapa awal sikit tu masih lagi okey. Semua tu ada masalah kaitan dengan mental lah pula kan. Tapi secara fiziologi, secara biologi dan secara kebijaksanaan kita nak belajar malam ni, ramai mana orang yang bermasalah. Ini dia, 40% daripada lelaki yang atas pada umur bila mencecah 40, saya ulang, bila you are 40 and 40 plus, ya dah dibuat kajian 40% daripada kita lelaki ada masalah ni. Tak kira lah you punya stage awal kah atau stage yang dah langsung tak mau bangun. Dahsyat tak dahsyat. Bila sampai umur 50 pula, you akan antara 10 orang 5 akan ada masalah ni. Maksudnya 50%. Jadi bila 60, katanya 60%. Jadi kalau 70, ni abang yang tengah cakap, abang apa? Atuk yang tengah cakap ni, 70% daripada kami semua dah ada masalah. Tak payah nak sombong lah kak abang. Kadang-kadang dalam WhatsApp group tu, dalam mengopi, macam dia lah King Kong. Tapi sebenarnya dia pun dah kena king out. Betul tak? Sebenarnya, saya kata apa tadi? Kalau dah 60 umur dah 60%, 70 kan. Jadi kalau 80% daripada ada lagi tinggal. Sebab tu ada yang kahwin sampai yang umur 80 pun kahwin anak dara yang umur 25 tu. Sebab dia masih ada lagi 20% lagi yang cukup kuat lagi. Tapi 80% kalau dah umur 80 sudah kurang boleh pakai. Macam? Jadi malam ni kita nak cuba bagi harapan. Tujuan saya selalunya kalau tidak ada harapan, tak payah cerita. Itu orang panggil tin kosong. Faham tak? Jadi kita tak mau jadi tin kosong, kita nak bagi manfaat. Orang perempuan pula,
akak-akak sekalian, jangan malu. Sebab apa? Orang perempuan selalu mendamkan cita rasa ataupun perasaan ni. Sebab apa kita rasa macam ni satu tabu. Tahu tak tabu? Tabu ni tak boleh cakap. Zaman Datuk dulu kalau sebut macam ni, orang kata kena sambai mulut. Tahu tak? Kena cabai mulut. Tahu? Jangan main. Jadi tuan-tuan sekalian, kita diam, kita macam takut ataupun merasakan benda ni orang tak cakap. Jadi kalau kita cakap jadi malu. So, 40% secara menyeluruh, secara amnya, wanita ada masalah mati putih ataupun lemah libido. Lemah libido ni maksudnya dia tak ada nafsu lagi dah, ataupun dia malas, ataupun dia tak ada, kalau ada pun macam kena paksa je kan. Jadi orang perempuan sebenarnya terganggu sampai 40%. Dan 12% daripada mereka ni semua memang sampai kena jumpa doktor pun. Sebab dia dah jadi stres, dah jadi tak betul, sampai ada masalah perkahwinan, jadi kacau bilau lah. So dahsyat tu. Jadi kalau 40% daripada kita orang perempuan, sampai kat sini yang perempuan tu cuba fikir-fikirkan. Kalau you pun ada masalah ni, cuba dengar dulu. Jangan buat keputusan kata, habislah aku. No. Sebab tu kita nak cerita. Dan semua-semua ni, yang saya kata tadi bawah pada umur 40, jangan you nak sombong juga. Di zaman moden disebabkan apa? Disebabkan pemakanan racun dan banyak lagi bahan-bahan toksik yang dah masuk ke dalam badan kita, dia juga boleh merosakkan bahagian private kita, sama ada penis untuk lelaki ataupun klitoris untuk wanita. Dengar elok, klitoris untuk wanita. Kenapa saya kata klitoris dan penis ni sebagai cerita asasnya ialah waktu kita dalam in vitro, maksudnya embryologi kita, maksudnya kita belum dilahirkan, mula-mula asal usulnya sama je. Tuhan jadikan sama bentuk dan sebagainya. Dia ada dia punya sponge dia ada dia punya nerve dia punya pembuluh darahnya semua sama. Cuma bila you dah diisytiharkan, Tuhan kata kau jadi perempuan, maka you tak akan membesar you punya structure ni. Untuk lelaki, you akan membesar sehingga nampak keluar. Faham tak faham ni? Jadi kalau kita ambil structure perempuan, klitorisnya, dan structure lelaki, sama saja. Jadi cara merangsangkannya pun ada kaitan. Dan ada persamaan. Tengok, dengar dulu. Semua-semua yang bawah pada umur 40 tadi, sebelum kita tertinggal mereka, anak-anak muda ataupun yang baru kahwin semua ni, kalau pun you masih lagi hero sekarang, you jangan lupa ada kawan you yang 20% daripada mereka nampak aja muda, terang-tang-tang pergi gym semua, badan sado macho, tapi bang 20% daripada kita orang bawah pada umur 40 sudah tidak bisa pakai, babe. Mulalah salahkan, memang betul pun ada kesalahan tentang steroid, ada kadang-kadang nak bagi nampak itu semua, ataupun ambil benda-benda soya ataupun protein powder yang berlebihan, boleh memang terkena, boleh merosakkan masalah seks ni, sexual organ lelaki terutama sekali. Baik, balik pada cerita kenapa benda ni berlaku dan apa punca resmi berlakunya mati pucuk ataupun mati putih ni. Jawapannya tidak lain tidak bukan, siapa tahu apa dia? Cepat, cuba teka dulu. Kenapa semua ni berlaku? Apa dia punya penyebab utamanya? Maksudnya apa yang terjadi sehinggakan benda ni boleh jadi sampai layu, sampai kalau naik pun tak komplit? Jawapannya tidak lain tidak bukan, ialah aliran darah. Sebab tu untuk orang Cina, Qi ni ataupun energi ni melalui darah ataupun aliran darah, dengan pembuluh darah semuanya sekali, dengan dia punya saraf dia sekali, dengan dia punya hormon sekali, dan dengan dia punya enzim yang berkaitan dengan pembuka ataupun dilation, berkembangnya dia punya pembuluh darah punya bulatan tu kan, supaya GERD tu dia boleh besar, sudah terganggu. Itu adalah penyebab utama. Jadi vasodilatation maksudnya pembuka pembuluh darah ni dah mula rosak, sebab dia sebenarnya asal usul daripada permukaan tu. Di permukaan tu ada satu bahan, nama apa? Nama dia adalah nitric oxide. Memang Tuhan jadikan
Dahsyat dan dahsyat. Allah SWT tu sampai ke situ pun dia fikir. Bila kau nak lakukan seks atau nak intim dengan suami isteri ni, dia keluar. Magic kan. Masa you duduk sembang dengan macam ni, tak keluar lah kot. Betul tak? Kalau keluar juga bahaya lah kan. You ada masa budak-budak muda, dia tak kira masa mana nak keluar, keluar juga. Masa bila keluar dia punya gas tu nama nitric oxide, NO, maka dia akan mula mengembang. Bila dia mengembang, dia supply kepada otot-otot di dalam klitoris perempuan dan dalam penis untuk lelaki, zakar tu, maka dia kembang. Dia kembang macam diisikan terus, banyak darah, dan ada cara yang melalui enzim dan sebagainya, dia tutup dulu sementara you melakukan you punya aktiviti. Kenapa cepat sangat dia layu? Rupanya dia punya enzim tu bila keluar balik, ada satu enzim yang menahan. Dia tak mau bagi patah balik you punya darah tu, biar tersimpan, biar keras, mencacak je macam tu, tahu tak? Perempuan pun sentiasa terangsang. Ingat saya kata apa? Sama kan, dia ada, cuma kecil. Sebab tu kalau siapa yang dah dewasa ni, bila you mainkan klitoris isteri you, you pun akan rasa dia mengeras juga. Masalah dapat anak ni lain cerita pula. Itu reproduction pun mustahak, fertility ni, sebab ada kaitan dengan seks. Kalau tak ada seks, mana ada anak pula. So, balik pada cerita nitric oxide tadi, saraf, hormon, apalagi saya kata tadi, enzim, semua mainkan peranan. Jadi, balance ni lah yang paling mustahak, sampaikan dia ada kaitan dengan otak pun. Baik, satu lagi, blood flow ni, kenapa saya tekankan ialah dia ada kaitan dengan sebagai macam petanda kepada kesihatan you punya seks, organ-organ you ni, perempuan dan lelaki, tetapi dia ada petanda tentang kesihatan jantung you. Banyak kajian telah dijalankan bahawasanya kalau orang mati pucuk atau mati putih ni, dia punya jantung akan rosak dalam masa 7 tahun lagi. Dan setengah orang buat kajian sampai ada 70 banyak sangat, 17% daripada mereka akan kena heart attack dalam masa 7 tahun selepas dia mati pucuk. Dia mau tak mau, kita kena buat sesuatu. Kita kena cuba tingkatkan balik peredaran darah. Bila datang sifat nerve tu, kenapa pula saya tersebut tadi mustahak? Sebab daripada saraf ni lah ada kaitan dengan otak. Petanda untuk sihatnya otak dan terutama sekali jantung adalah you punya ada tak masalah mati pucuk, ada tak masalah mati putih untuk orang perempuan. Kalau you langsung tak ada langsung feeling dan tak ada langsung stimulasi rangsangan untuk klitoris you menghasilkan arousal, tak menjadi you bernafsu semua tu, you jangan rasa benda tu normal. You kena buat sesuatu. Boleh-boleh. You nak tahu tak, lelaki, saya tak tahu sangat tentang wanita ni sebab dalam saya punya kajian tak banyak cerita tentang. Tapi lelaki, dia punya erection adik dia tu, kalau yang sehat walafiat, tak kira umur you 5-60 pun, you masih lagi boleh erection ada waktu you tidur. Terutama sekali bila you bangun tidur, kalau you masih lagi ada negaraku, walaupun kita banyak melawak cerita macam tu, sebenarnya itu petanda yang you sehat. Bukan sihat penis atau klitoris tu, tak, sahaja. Tetapi you sihat sehingga jantung dan otak. Kalau yang masih lagi pagi-pagi masih negara kutu macam sombong, nampak? Tak apa, bagus. Alhamdulillah, syukur tu. Tapi yang kita yang lain ni yang kurang sikit, malas, susah nak naik, nak kena bagi stimulasi yang lebih daripada sepatutnya, jangan juga malu. Sebab kita mungkin cara diet, cara sebenarnya diet dan exercise, kata kajian, boleh membantu. Tapi jenuh lah. Bila dah lagi berumur, lagi nak kena exercise, diet tu boleh ikut juga kan. Namun digalakkan juga orang ambil suplemen yang bagus-bagus. Ada tapi yang saya nak beritahu kat you, jangan biasakan ambil Viagra atau Cialis. Saya tak tahu you suka ambil yang mana kan. Orang lelaki, orang perempuan ada juga, tapi kurang sikit ubat-ubatan untuk perempuan. Kenapa ni orang tak buat untuk perempuan? Tapi rupa-rupanya sekarang dah ada yang dipanggil female Viagra. Faham tak faham ni? Okay, sebab salah satu daripada secret dia ialah sebenarnya nama L-arginine.
Nama ni dah famous orang-orang yang mencari habuan. Tapi dalam Viagra, dalam Cialis dia tak perlu benda tu. Tapi yang natural ni ada L-arginine, ada L-citrulline, ada meristin. Nama-nama macam ni you tak perlu ingat. Tapi semua ni adalah amino acid yang boleh membantu. Kalau kita dah rendah sangat, kita tak jaga diet, kita banyak bermasalah sakit, kita ada diabetes, selalu balik-balik. Sebab itulah diabetes orang tekan gila-gila. Orang yang ada kolesterol masa ni lah, kalau kita terlalu lebih sangat, dia dah mula blok. Kan? Dia tak blok jantung dulu. Dia tak blok otak dulu. Dia blok adik you dulu. Sebab apa? Adik punya blood vessel waktu dia istirahat, dia kecil. Dia senang dapat blok daripada jantung. Sebab tu dia jadi petanda awal. Kalau yang kat situ dah mula blok, kau tunggulah besok. Sebab kat sana cuma 1 mm dia punya dilation tu. Kalau bila dia besar tu jadi lebih besar. Tapi bila dah lekat dengan kolesterol atau plak-plak yang terlalu berlebihan, tu yang kita kata jangan terlalu banyak makan tepung yang bergoreng dan minyak sayur tu kan, yang kita dah habis berpuluh kali cerita. Sebab nanti bila you dah pergi ke doktor pula, ada kes-kes yang kalau tak betul kan you punya diabetes, kolesterol dan blood pressure ni, susah you nak baik. Satu. Nombor dua, kalau you masalah stres, confirm dah lah ada masalah mechanical, tak boleh naik semua ni kan, tak boleh dapat rangsangan kan. Bila you stres pula, lagi tak boleh fikir. Dan otak dalam sudut seks, dalam sudut keintiman ni memainkan peranan yang penting. Kalaupun you tak ada masalah adik you ataupun klitoris you, tapi kalau you selalu bergaduh, you tidak serasi, atau saya cakap lah tentang mati pucuk ke mati putih, ya memang tak akan jadi apa-apa pun. Baik, sekarang tiba masanya apa yang you perlu buat. Okey, ramai yang akan, kalau teruk sangat, doktor ada ni tolak ke tepi dulu, yang ada jual kat pasaran semua tu. Ada yang nak pakai lintah punya minyak lah, pakai macam-macam lah. Okay, yang sapu lah, yang makan, yang telan dah, macam-macam. Tapi saya nak fokus kepada yang selamat dulu. Memang ada doktor suruh beli pump. Pernah dengar? Vacuum, dia ada macam silinder masuk ke dalam you punya adik you tu, kat penis you tu. Lepas tu ada special pump dia akan hisap bagi kembang benda tu. Lepas tu dia akan tahan blok. You practice lah hari-hari dalam setengah jam ke, buat lah hari-hari. Kata kajian yang ni pun boleh bantu. Tapi ramai orang kata bila you letak getah tu, you ikat supaya darah tu tak patah balik, rasa macam tercekik pula. Jadi tak natural sangat. Ramai orang tak suka. Lepas tu ada satu lagi bahan ataupun gadget yang kena tarik. Dia panggil traction. Dia termasuk ke dalam, so kena tarik keluar lah kan. Lagi satu, kalau you obese, memang kena turunkan berat badan supaya boleh membantu. Faham tak faham ni? Okay. Sebab ada masalah saiz pun. Setengah orang ada masalah saiz dan panjang. Okay. Kata kajian, lelaki sepatutnya ada lebih kurang 5 inci bila dah ada kekerasan tu ataupun dah ada erection. Antara 5 to 5.5 tu average. Jadi kita orang Asia ni kadang-kadang nak ikut cerita Mak Saleh ni, mereka lain lah sikit, betul tak? Saya galakkan you ambil antara 3 inci sampai 6 inci sebagai average. Tak payah you panik kalau you cuma baru 3 inci setelah erection. Faham tak? Okay. You jangan risau kalau masa you tengah tidur, tengah tak buat apa-apa, kalau tak naik apa-apa lagi, you baru 1-2 inci ke. Kan setengah orang panggil apa? Micro penis. Penis pun ada micro. Kalau macro tu Tuhan bagi rezeki you dah tergantung-gantung panjang semua tu lain cerita lah kan. Tapi saya cerita yang bermasalah malam ni bukan soal panjang atau pendek, soal efektif atau berhasil atau tidak untuk supaya tak kena erectile dysfunction. Yang saya kata apa tadi, boleh main sampai akhir timing dia tu. Jadi tuan-tuan sekalian, ada isu-isu orang tanya kadang-kadang bila saya buat lecture pelan-pelan, orang datang bisik kat saya, "Dok,
saya boleh tak masturbation? Tahu tak masturbation? Ni lelaki atau perempuan ni? Jangan main. Tahu, lelaki atau perempuan sebenarnya masturbation atau onani, tahu kan, melancap sebenarnya adalah satu perkara yang hampir 80% wanita bikin. Tanpa dia nak cerita kat you lah bulat-bulat. Tapi masalah apa yang dia tak boleh cerita, betul tak? Jadi kajian mengatakan 95% lelaki buat. Jadi saya tak maulah bergaduh tentang ustaz kata apa, nanti jadi isu pula malam ni. Cuma saya selalu menasihatkan, dia memang tak ada, setengah orang kata haram kan, tapi kita ambil jalan tengah. Ada juga yang kata makro, ada yang kata okey. Tapi kalau okey sangat pun masturbation ni, sebab apa? Onani ni sebab dia kadang-kadang membawa kepada pornografi. Dan selalunya dia ada kaitan dengan pornografi. Tahu pornografi kan? Yang tengok gambar lucah, filem lucah, sebab dia nak memberi rancangan. Sebab dia pun dah teruk. So dia nak mengangkat dia punya syekh dia tu, nak bagi naik. Kadang-kadang dia kena pakai semua ni. Yang ni yang jadi haram. Tapi yang untuk makruh, untuk medical, saya ulang, untuk malam ni punya cerita, boleh diletakkan di bawah konsep makruh. Sebab apa? Kalau you tak cuba langsung dan you pun takkanlah nak, kalau tak ada partner nak cari siapa, betul tak? Ataupun kalau isteri tengah katakan ada period dan sebagainya, dan you katakan masa tu ada semangat, boleh tak you buat masturbation? Masturbation is healthy kalau untuk tujuan maksudnya you nak lari daripada zina. Faham tak? You takut pada zina, tapi you bersemangat nak buat, silakan. Sama macam tu sekali. Sebab apa? Kalau tak buat langsung berbulan-bulan, dia matilah. Just like any muscle. Kan, you tahulah kalau orang sakit tu, kalau dia duduk tak payah 2-3 bulan, 2 minggu je tak jalan, you nampak tak? Sama juga, sebab dia dijadikan oleh Tuhan, ada nerve, ada blood vessel, ada muscle, ada otot. Jadi balik kepada cerita masturbation tu, digalakkan bagi mereka yang ada masalah ED, erectile dysfunction, mati pucuk ataupun mati putih. Orang perempuan pun jangan pula you cerita satu dunia yang saya suruh buat. Tetapi kalau you bermasalah, you digalakkan. Sebab ada kajian mengatakan masalah prostat untuk lelaki adalah bagi mereka yang tak buat langsung berbulan-bulan. Dia macam puasa terus, sampai bila-bila pun dia macam give up lah. Sebab dia rasa kotor ke, atau dia rasa berdosa ke, saya tak tahu. Tapi bila dia nak buat seks, nak lakukan seks, prostat pun dah boleh bengkak, disebabkan dia tak keluarkan dia punya sperm dah lama sangat. Ada sebab tu. Tuhan jadikan semua ni. Baik. So saya selalu kata, kalau you dah ambil semua ni pun tak boleh, dengan surgery pula doktor sediakan nak ganti transplant pula lagi, tak payah. Saya rasa saya tak galakkan you, walaupun ada transplant penis, tak tahu macam mana dia orang buat. Dia macam kalau breast boleh buat pembesaran dia, sebenarnya penis pun boleh, tapi cara dia buat dan ganti apa, selalunya kejayaannya tidak begitu memberangsangkan. Kalau tidak, semua orang lelaki dah buat dah, betul tak? Jadi tak ada. Orang perempuan tak payah nak operate apa-apa. Cuba tengok masalah seterusnya ialah masalah mental. Ramai wanita pula, saya nak fokus, dia ada masalah trauma dan dia tak boleh cerita pada suami dia. Kadang-kadang dia cuma orang kata menjalankan tugas untuk membahagiakan family. Kadang-kadang dia sakit pun kadang-kadang, tapi dia tahan juga. Ada satu penyakit ataupun satu masalah ni, bukan boleh tahan tak boleh tahan, memang tak boleh lepas. Lelaki tak boleh penetrate. Sebab apa? Vaginismus ni, penyakit tu, dia bila nak buat seks saja, nak lakukan seks dia, orang perempuan tu menutup. Bukan dia nak menutup, dia tertutup secara automatik. Faham tak? Pintu dia tutup. Jadi vagina tu tak buka. You kuat macam mana pun, macho macam mana pun, lelaki tak lepas masuk. Jadi selalunya ini menjadi masalah besar dalam perkahwinan, dan mereka selalu kena pergi counselling dan kena sabar. Ada juga ramai orang yang telah boleh dibetulkan balik dalam suasana merelakskan otak dia dan kawasan vagina dia. Vaginismus tu memang
tak boleh buat apa-apa masa dia berpenyakit ataupun bermasalah tu, dia tutup habis. Baiklah, kalau saya tutup dengan cerita orang suka beli Viagra atau Cialis semua tu, saya cuba minta sebelum you pergi ke ubat tu dulu, sebab ubat tu dia tidak, orang kata apa, free from side effect. Cukup banyak dia punya kesan sampingan, sehingga kan kalau you salah ambil, orang-orang yang ada masalah jantung, masalah diabetes, masalah-masalah ni lah, high blood pressure semua tu cukup menakutkan. Sebab ramai orang telah terbukti atas katil yang kena heart attack. Pernah dengar cerita kan? Tiba-tiba kalau dengan isteri tak apa juga. Kadang-kadang sebab dia nak cari semangat baru, dia cari partner baru, kan kantoi juga. Jadi tuan-tuan sekalian, banyak cerita macam tu. Sebab apa? Dia mesti kena pakai Viagra, dia mesti kena pakai Cialis nak bagi power. Ambil pula bukan 20 mg atau 50 mg, dia ambil yang 100 mg, yang paling tinggi punya. Kan? Jadi bahaya sangat, ya. Cuba dulu, kalau terpaksa baru pakai. Tapi sebelum tu, ada tak saya nak bagi makanan-makanan yang you kena amalkan. Kalau you cuma 50% je problem, you amalkan ni dulu, ya. Kalau Viagra semua tu mungkin you dah orang kata apa, kedai nak tutup terus, kot lah boleh membantu. Tapi banyak lagi cara yang lebih selamat. Umpamanya jangan lupa pada nuts, ya. Rupanya kacang-kacang tu jadikan khas, ada kebaikannya untuk mengeluarkan apa yang dipanggil macam arginin tadi tu kan. Jadi myristicin semua tu ada. Nanti saya bagi tahu apa yang penting. Orang yang ada yogurt yang organik, amalkan ni. Orang yang suka pumpkin seed, tahu tak? Apa ni, biji labu. Okey. Alright. Ni untuk lelaki saja ke? Malam ni untuk lelaki dan wanita tahu, okey? Sebab untuk wanita selalunya orang selalu tak mau cerita, tapi malam ni boleh, ya. Lagi satu, kenapa pula sama pula macam sama? Kan saya kata tadi, dia punya klitoris tu adalah sama dengan penis, dan yang memerlukan hormon yang perlu ialah testosteron, kan? You duduk dengar orang cari testosteron semua tu, rupanya daripada makanan ni lah boleh meningkatkan testosteron, dan dia boleh stimulasi penis dan klitoris. Nampak tu? Watermelon cukup best. Tapi nak dapat semua-semua ni, nak kena makan. Kalau macam pumpkin seed tu nak kena ambil 2-3 genggam baru nak dapat impact sedikit. Tu pun kalau dah teruk sangat tak nampak pula dia punya impact. Watermelon minimum 6-7 gelas baru nak kot. Kalau you tu pun you bukan mati habis, you baru kurang sedikit saja, baru boleh bantu. Watermelon yang organik, okey. Lepas tu cucumber, timun. Lepas tu beetroot, tak apa. Yang satu lagi sunflower seed, apa, biji bunga matahari. Okey, lepas tu yang last 3 ni yang paling famous zaman sekarang. Dah banyak orang buat orang kata apa, kajian. Bukan saja kajian, dah dites, dan di Malaysia sendiri ada orang dapat ilmu ni, iaitu satu nama almond. Saya duk ingatkan almond ni untuk kesihatan. Yelah, bagus kan? Kacang almond terkenal dengan berbagai jenis nutrien, mineral, banyak dalam almond. Dia antara top 3 kacang-kacang kan. Rupanya almond ada. Tuhan bagi rezeki dalam almond tu untuk membangunkan adik you. Tadi. Tapi orang kata berapa banyak, dok? Tak salah you makan hari ni baru nak dapat impact tu. Ni orang panggil cicilan. Okey, kalau nak cicil ambil almond. Tapi satu lagi ni boleh ke you ambil clove. Clove ni banyak sangat kegunaannya, tapi orang tak sedar yang dia juga boleh clove. Clove apa dia? Cengkeh. Okey. Dan saya nak tutup malam ni. Selalunya saya tinggal terakhir, sebab kalau jawapan ni tidak tepat, ataupun kalau jawapan ni tepat, dia selalunya kat belakang ni orang ingat lebih. Betul tak? Siapa boleh teka ada satu buah yang kalau you salah makan buah ni, dia boleh jadi racun. Tapi kalau you betul makan buah ni, terutama bijinya, saya ulang, terutama bijinya, dan bijinya besar ni,
Saya dah bagi tip ni, bijinya besar ni. Dan buahnya masam-masam sedap. Kalau dia dah masak, cun. Dan dia boleh buat, orang kata apa, boleh peram pun, boleh buat jeruk pun. Siapa tahu buah apa tu, cepat. Dan bijinya tu yang kalau terlebih, dia jadi racun. Tapi kalau betul dan dosnya tepat, dia jadi penawar resmi untuk penyakit mati pucuk dan juga mati putih. Yang spesialnya, biji ni boleh digunakan untuk wanita dan untuk lelaki. Termasuk untuk infertility. Untuk nak cuba dapatkan baby, ini sebagai usaha, betul tak? Kita tak pernah claim yang kita ni ubat bagi dapat anak. Please, jangan salah bulan. Nanti ada doktor-doktor lain yang cekik saya pula. Tak, saya cuma bagi bantuan. Tetapi sains dah buktikan sebab dia ada bahan seperti yang saya kata tadi lah, kan? Arginin, ada myristicin dan sebagainya tu. Tapi myristicin tu, kalau you salah makan dia, terlebih, katakan you patut ambil 1 mg, you ambil sampai 3, 4, 5 mg. Bahaya. Kalau tekat-tekat kacang-kacang pumpkin, kacang-kacang kacang kuda pun you ambil sampai 2-3 genggam pun tak masalah, kan? Tapi yang ni bahaya. Sebab apa? Dia ada kuasa untuk, kalau yang betul, dos yang tepat, dia akan meningkatkan nitric oxide. Kan jarang-jarang untuk mendapatkan natural pembuka nitric oxide. Ya, okey. Baiklah, jawapannya ialah nutmeg. Buah pala. Dulu saya pernah bagi lecture sekali, kalau siapa masih ingat, saya kata buah pala jangan makan. Kalau banyak-banyak jadi racun. Inilah dia. Rupanya biji tu yang saya tak belajar. Ilmu kan, kadang-kadang kita lagi lama belajar, lagi dahsyatnya, Masya Allah. Kita macam tu, kita astagfirullah, kenapa aku tak tahu dulu. Dahsyat tak dahsyat. Rupanya dalam biji tu, cuma you kena ambil dos yang betul. Jadi supaya you tak pening kepala, untuk dapatkan dos yang betul. Almond pun kena dos betul, clove terutama sekali, cengkeh. Tapi buah yang paling best malam ni ialah nutmeg. Ada lagi lah kita masukkan susu lembu awal dan sebagainya tu. Selalunya ada cambahan-cambahan yang mencantikkan supaya you tak bermasalah. Okey, tiba masanya untuk siapa wanita dan lelaki, jangan lupa. Dan jangan mengharapkan malam ni you makan semua ni, malam ni juga dia naik, okey? Tapi setengah orang, kalau dia sudah okey, dia cepat sikit. Saya nak cerita ni untuk mereka yang tak okey. You kena ambil 2-3 hari, baru nampak sedikit, lepas tu ambil. Kan dia supplement. Dia bukan Viagra dan dia bukan Cialis. Masa nak main, makan. No. Ini sebagai makanan. Cuba baca. Terbalik pula. Boleh nampak tak? Siapa boleh nampak? Namanya Kamas. Dan dalam Kamas ni, projek utama saya ialah untuk memberi kuasa untuk membuka balik pembuluh darah, iaitu nitric oxide dengan stimulasi daripada rempah ratus ataupun daripada spice. Dan yang utama sekali malam ni ialah nutmeg ataupun buah pala dengan dos yang tepat, yang telah dibuktikan 30 tahun dah dibuat test. Dan dah pun dapat kelulusan KKM semua ni, alhamdulillah. Bukan untuk tujuan nak bagi naik adik tu ni bukan ubat, tetapi untuk membantu peredaran darah, khas untuk masalah yang saya cerita malam ni. Okey, sebab topik ni adalah topik sensitif, tapi saya tak segan. Sebab apa? Jarang orang boleh dapat yang natural. Jangan lupa, kalau siapa yang sudi, cuba dulu. Sebab dah ramai dah dapat manfaat. Cuma saya malam ni baru mula cerita. Kita sebelum kita hebahkan kepada masyarakat, kita kena cuba, dan ramai ada pesakit-pesakit lain pun kita cuba, alhamdulillah. So saya doakan anda mendapat manfaat. Jangan lupa DND Kamas.